Sebagai contoh, kalau kita masukkan dalam air, big no lah, sebab dia jenis batuan, so dia akan mendak. Jadi kalau boleh, kita bagi Dolomix ni kepada makanan yang ternakan makan habis, supaya kita tak nak berlaku pembaziran, yang pertama. Nombor dua, supaya nutrition yang kita sukat tu ternakan dapat lengkap lah, lengkap. Sebagai contoh, kalau dia makan dedak, kita boleh tabur dedak, gaulkan rata lah. Kenapa kena gaul rata? Supaya ternakan tu dapat nutrition yang sama setiap kali makan. Kalau kita tak gaul rata, dia makan lebih, nanti dia tak dapat nutrition lebih. Kalau contoh dia makan napier habis, so kita boleh campur gaulkan sikit kepada napier lah, bagi kepada napier, supaya napier tu dia makan habis, dia dapat full nutrition daripada Dolomix tu lah, mineral dengan vitamin yang dah diformulatekan lah. Sebagai contoh, kalau kita masukkan dalam air, big no lah, sebab dia jenis batuan, so dia akan mendak. Contoh vitamin-vitamin yang selalu larut dalam air itu okey, tapi jenis-jenis batuan dia akan mendak ke bawah. So lembu kambing tak dapat full nutrition lah daripada situ, jenis-jenis batuan. So make sure kalau nak bagi Dolomix, bagi yang kepada makanan, supaya lembu boleh makan atau kambing ternakan boleh makan habis, macam tu.